So, hari ni kita orang dekat Human Lab. Human Lab, ya. Kita buat apa lah? Kita nak decorate Human Lab ni lah. Kita orang akan kemas, maybe akan buat mural, CSR dalam KKTM Redang sendiri. Maybe tak tahulah, tapi tak cat semula lah. Cuma buat mural macam nak design-design, kemas-kemas balik, susun atur balik semua benda. So that, stay tune tengok. Kita orang minta untuk buat dekat Human Lab ni under Madam Mariam lah. Ya, sebab ni senang dekat dalam je. Kita orang gabung dengan kelas terapi. So, jom kita tengok apa je aktiviti yang kita akan buat sekarang. Tengah setting projector tu untuk letak balik kat sini. Allah, kamera aku rosak kan. Allah. So, ya. Apakah yang anda sedang lakukan? Apakah yang anda sedang lakukan? Saya sedang gariskan TV untuk bukit semula lah. Assalamualaikum, saya Aiman daripada kelas Tera 2A. Hari ini saya sedang membuat CSR pengajian Malaysia. Sekarang saya sedang mencat kayu putih. Itu je kan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Apa je kau tengah buat sekarang? Tengah sabut selotip lepas cat. Kau cat yang mana je? Betul, sebab kita selotip nak bagi dia rata. Jadi taklah comot kan. Tentu je lah. So kau cat yang mana je? Cat yang ni, cat yang ni, yang ni, yang ni. Itu lah. Lepas cabut tip, kita apa tau, lepek-lepek sikit mana yang kosong-kosong ni. Sebab pakai selotip kan tak nampak bulat kan. Lepas tu kita apa tu, macam nampak lukisan tu lagi membentuk lah. Hai awak. Hai. Awak tengah buat apa awak? Pampan ni untuk cat warna putih kat sini. Tengok putih pun dah kena cat dah. Sekejap, tunjuk. Yes. Kerja.